usaha seorang Muslim itu untuk mencari kecukupan bagi diri dia agar dia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Maka usaha yang seperti itu merupakan usaha yang baik, yang disuruh. Kerana kesudahannya manusia itu di antara dua. Dia berdiri sendiri atau dia bergantung harap kepada ihsan, bantuan orang lain. Muslim disuruh supaya seorang itu bekerja untuk mencari kecukupan bagi keperluannya agar dia tidak perlu bergantung kepada orang lain dan meminta bantuan daripada orang lain. Dan kesudahannya, setiap seorang itu dia bekerja dalam apa yang bersesuaian dengan dia. Dan kita lihat syariat dia tidak mengkhususkan satu bidang yang tertentu secara spesifik. Dalam hadis Nabi kata apa? Usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Tak dinyatakan secara spesifik bidang apa. Kenapa? Kerana akhirnya manusia masing-masing dengan kelebihan, keupayaan, minat mereka masing-masing.